Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Nur Azman. Nombor matrik saya 076380. So untuk projek IoT kali ini, saya akan melakukan satu projek yang dinamakan Smart Car Parking Monitoring System. Untuk projek ni ada beberapa komponen yang saya akan gunakan. Yang pertama adalah ESP8266, yang kedua adalah RFID card ataupun RFID sensor, yang ketiga adalah server motor, yang keempat adalah IR sensor, yang kelima adalah LCD, kemudian yang keenam adalah jumper wire, di mana jumper wire akan digunakan untuk menghubungkan semua komponen dengan board ESP8266. Maaf untuk saya ada komponen tambahan, iaitu saya akan tambahkan bateri 9V di dalam projek saya sebagai satu lagi saya punya sumber power. So untuk makluman doktor, ada beberapa barang lagi yang saya beli belum sampai. Saya mohon maaf doktor. So saya akan jalankan projek ini dengan baik dan saya akan pastikan projek ini menjadi, insyaAllah. So untuk projek saya ni, saya akan melakukan simulasi di sebuah kampus di mana akan ada satu kereta, dia akan lalu satu barrier, di mana barrier itu adalah servo motor. Kemudian individu tersebut perlulah menggunakan RFID card untuk tap kepada RFID sensor. Kemudian bila dia tap card tersebut, palang barrier itu akan terbuka, iaitu servo motor. So kereta tersebut boleh lalu. So apabila dia parking di satu kawasan, dekat parking tersebut ada satu IR sensor, di mana IR sensor itu dia akan bagi info dekat LCD. So kita boleh monitor di mana dekat kawasan tu ada berapa banyak parking yang tinggal. So dekat LCD tu dia akan display how many parking left di kawasan lah. So itu saja daripada saya untuk projek kali ini. Sekian, terima kasih.